Serius, memang tak ada orang duduk kat sini ke? Tak ada. Korang tengok ni. Korang tengok ni Najman bawa aku pergi mana? Ada aku bawa. Hello guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Seram Kita. Hai, kembali lagi korang kat channel aku, Iman Hakim. So, di video kali ni kita nak buat apa? Di video kali ni aku nak cari hantu penanggal. So, baru-baru ni kecoh dekat Kuantan tau. Baru 1 hari lepas ada orang cakap dia nampak hantu penanggal terbang. Bukan seorang dua, tapi ramai sangat yang cakap dia nampak hantu penanggal. Dan dekat mana dia nampak tu? Dekat Taman Tas. Kalau korang tak tahu, Taman Tas ni dekat dalam Kuantan juga. So, macam korang tengok sekarang ni, yang aku baca sekarang ni, dia cakap Taman Tas kecoh dengan kehadiran penanggal. Lepas tu banyak sangat yang komen dekat bawah cakap dia nampak benda sama. Assalam, ada berita baru dekat lorong Tas 9. Ada heboh, ada orang nampak penanggal. Sekarang ni dia tengah cari orang pregnant. Banyak sangat yang cakap dia nampak benda sama dekat lorong ni lah, lorong tu lah. So, aku jadi macam nak pergi tengok sendiri betul ke tak macam tu. So, aku akan pergi dekat sana dengan kawan aku si Najman, sebab aku takut nak pergi seorang. Lepas tu, kita akan tangkap dia. Aku gurau aku tak tangkap dia. Mana berani aku nak tangkap dia. So, aku ingat aku nak pergi Mr. DIY dulu. Aku nak pergi beli barang-barang untuk persiapan kita malam ni macam tu. So, aku akan pergi Mr. DIY dulu beli barang-barang. Lepas tu malam ni aku akan terus pergi dekat rumah kawan aku si Najman tu, ambil dia, dan kita terus pergi dekat Taman Tas tu, dan kita akan cari hantu penanggal tu. So, jumpa korang malam ni. Let's go. So guys, sekarang ni aku dah sampai dekat Taman Tas, dan sekarang ni aku bersama dengan Najman, kawan aku yang aku cakap aku ajak dia tengok hantu penanggal tu. So, kenapa kau bawa aku? Sebab aku tak ada orang lain aku nak ajak. So aku ajaklah dia. Lagi satu sebab aku rasa dia je yang berani sikit pada aku. So, apa plan kita? Plan kita nak tangkap hantu, Najman. Nak tangkap, kau bawa jaring tak? Soalannya bijak. Kita ada buat jaring. Wow. So, kita boleh tangkap hantu penanggal tu. Biar. Tapi kau rasa muat ke? Kepala kau pun tak muat. Tak apa, kalau yang tu tak muat, aku ada. Aku harap yang ni muat lah. Alah, kita test lah. Oh, muat. Aku sediakan dua. Kalau penanggal tu budak, kita guna yang ni. Kalau penanggal tu dah tua, dah besar, kita guna yang tu. Najman lah yang akan tangkap yang tua. Aku bawa ni sebab sebagai langkah keselamatan macam tu. Sebab kalau contoh kan, kita jalan-jalan lepas tu nampak penanggal, lepas tu kalau kita macam baca doa, lepas tu dia tak nak lagi, kita ni lah dia. Tapi aku ada dengar Ustaz cakap kalau kita berani, dia takut. Tapi kalau macam ni, aku tak berani juga nak tangkap dia. So, apa lagi yang aku ada? Aku ada pistol. Dan kita akan letak air yasin dalam ni. Contoh kalau dia datang dekat kereta aku kan, dia datang kat tingkap ke apa, aku tembak dia macam tu. Kau dah baca yasin ke? Oh, mak, air yasin aku tak bawa. Kalau guna air biasa tak boleh, air masak. Air kopi. Boleh letak air kopi tak dalam ni? Tak apalah. Aku rasa ni tak menjadi, tak apa, aku ada benda lain. Banyaknya yang kau bawa. Kita ada lastik ni. So, kita boleh lastik batu dekat dia. Kita ni nak tangkap anjing ke nak tangkap burung? Tak masalah sekarang ni. Kita nak tangkap hantu, kita nak seksa dia. Sekarang ni dah dekat pukul 12 dah. Ya, aku takut juga. Kau intip tengok, takut Kang dia ada, dia dengar kita cakap-cakap pasal dia. Aku risau juga. Aku getah aku tak bawa. Pasal macam mana aku nak guna? Kau tidak ikat. Mana boleh ikat kalau aku tak bawa getah? Tak apalah yang ni. Yang ni kita letak tepi dulu lah. Aku ada ni. Aku ada beli lampu ni weh. Kau tahu kenapa apa? Yang orang pakai ninja tu. Aku tengok so nanti kalau macam kau tu kan lah, kau pukul dia. Asal aku je kena? Sebab aku kena spek. Jadi kau ajak aku kata nak pergi makan je. Lepas kita berjaya tangkap cik hantu tu, kita pergi makan, okey? So, ni lah. So, apa tugas aku pula? Sebab semua Najman je kerja kan. Tugas aku pegang kamera dan bercakap-cakap macam tu. Contoh kalau Najman terjatuh ke, lepas tu aku bagi tahu. So, nampaknya Najman terjatuh sambil menangkap hantu tu, macam tu. Tu kerja aku lah. So, yang lain tu kita serahkan Najman. So guys, sekarang ni aku ada dekat Facebook yang aku tunjuk tadi. So, sekarang ni kita nak tengok dekat komen. Dan aku tengok dekat komen banyak sangat cakap yang dia nampak dekat lorong. Okey, korang tengok.
masa tengah lepak dekat lorong 6. So kita akan pergi dekat, korang tengok, nampak tak? Tak apa, nantilah aku letak screenshot ke apa. So kita akan pergi dekat lorong 6 lagi. Lorong 6, lorong 40, lorong 9. Najman, kena patahkan tu dulu. Tengok dah kena muka dah. Aku cakap dah, dia menyesal pula aku ajak budak ni. So jom, kita bergerak dekat lorong 40, 6 dan 9. Kau tahu ke kat mana? Tak tahu. Tapi kita jalan je. Okay. Mesti jumpa punya kan. Mesti jumpa punya. Lorong belakang ni je perumahan. Mesti jumpa punya. Ada jumpa lorong 1, mesti jumpa lorong 2. Lepas tu lorong 6. Lepas tu lorong 9. Lepas tu lorong 40. Senang je. Korang jangan salah faham tau. Aku dengan Najman ni bukanlah nak mencari hantu. Bukanlah nak mencari setan. Kita macam nak tengok lah sebab viral dekat Facebook kan. Kita nak mencari entiti misteri. Bukan mencari. Aku cakap kita nak merungkai. Betul ke? Betul. Betul ke yang diwar-warkan Mana tu? tahu yang kat Facebook tu fake ke? Kan? Mana tahu orang tu saja je buat gempak ke apa. Ini pula malam Jumaat ni. Sekarang ni malam Jumaat weh. Tak apa, kalau ada hantu kita lari kat kedai burger tu. Kedai burger tu buka. Kita dah ada dekat perumahan korang. Tapi kita tak tahu lagi sekarang ni kat lorong berapa. Boleh tengok. Aku ni dah lah rabun malam-malam. Tadi aku nampak lorong ni. Tak apa. Kita nampak lorong ni biar aku baca. Aku dapat orang punya. Jangan macam tu. Aku bawa kereta kau tahu tak? Kan aku tertekan minyak kan. Habis ke depan kita. Dah kalau ternampak ni macam mana? Aku tetap mata 12-4 minit. Korang tengok sekarang ni pukul 12. Tapi masih ada lagi orang seorang dua macam tu je lah. Tak banyak. Mungkin dia orang nak pergi 7E ke apa kan. Beli Maggi ke apa. Betul. Sekarang ni kita dah ada dekat Taman Tas 1. Korang tahu tak nak masuk dekat Taman Tas, jumpa Taman Tas 1 ni jauh ke dalam tau, daripada tempat yang kita kat luar tadi. So sekarang ni kita dah masuk dekat Tu Jalan Kampung Lubuk Puyuh. apa benda tu? Di mana ni Man? Tak tahu weh. Aku bukan orang sini. Weh korang, aku dah pergi dah tadi dekat lorong 40. Dan lorong tu memang betul. Tapi kita lalu tadi tak ada apa-apa kan. Tapi rasa jugalah seram. Tapi tak ada pula benda-benda pelik ke apa. So sekarang ni Lorong 6 pun pergi. lorong 6 pun kita dah pergi. Tapi macam tak ada apa. Lepas tu lorong apa dia kita cakap? Lorong 9. Oh sekarang ni kita on the way nak pergi dekat lorong 9. Wish, lain macam je. Ni Betul weh, sekarang ni kita dah ada dekat lorong 9. Sekarang ni kita dah ada dekat lorong 9. Yang mana aku tengok dekat komen Facebook tu, orang cakap banyak sangat cakap dekat lorong 9 ni dia nampak benda tu. Okay guys, kita akan bagi Najman dulu turun untuk tengok keadaan. Takutlah bahaya ke apa. At least Najman dulu kena. Nope. Nak buat senjata ni. So guys, aku nak turun juga ke? Aku takut weh. Man Aku tak sedap hati lah Man. Tak sedap hati. Kita pergi tempat lain lah Man. Kita tempat lain? Tak nak turun sini? Kita pergi tempat lain. Pula dah. Weh, sekarang ni aku tak tahu ke mana Najman bawa aku. Sampai-sampai Tu nampak dekat, dia cakap dekat kuartus yang ditinggalkan jalan kat sini lah. Dia cakap dekat kuartus yang ditinggalkan. Weh, betul lah. Serius, memang tak ada orang duduk kat sini ke? Tak ada. Korang tengok ni. Korang tengok ni Najman bawa aku pergi mana? Ada aku bawa. Apa tu dia tulis? Aku tak nampak. Yang kau bawa aku pergi sini kenapa? Pergi kat lain. Kau tengok tak budak ni? Lah kita keluar daripada sini. Aku rasa Kau kata kau nak shoot kat sini tadi. Nak keluar tengok view. Nak keluar tengok view. Aku rasa tak apalah. Tak jadilah nak record view kat sini. Cukup korang tengok daripada dalam kereta. Okey dah, sebab aku ni penakut. Aku mengharapkan dia. Dia apa penakut? Aku rasa dia lagi penakut daripada aku. Aku ingat ke boleh lah harapkan dia. Ada orang buat live lah. Balan-balan Taman Tas, penanggal Taman Tas. Ada orang jumpa dekat kecoh penanggal kat Taman Tas dengan aku layan. Ada orang buat live cari. Kau mana? Guys, kita jumpa orang Panongol guys. Yang mana satu dia? Korang tengok kita jumpa orang paranormal.
Mana satu yang bercakap? Ni. Oh ni. Abang Ben. Yo. Okey bang. Okey. What's up? Kita tengah buat konten bang. Oi, serius buat konten. Kita pun tengah mencari ni bang. Oi. Sabar lu. Kita pun tengah mencari ni bang. Kita tengah mencari bang. Korang tengok. Ini betul-betul nak tangkap penanggal ni. Kita tengah bantu rakyat orang Taman Tas. Mantap. Siap bawa saus guys. Aku tak boleh besar. Abang nak tak bang? Standby. Ada yang kecil sikit. Ada yang kecil. Mana yang kecil? Mana yang kecil bang? Kita ada standby bang. Banyak. Abang boleh tembak Yasin bang. Siap ada Yasin guys. Ni pistol air. Ben bukan Ghostbuster. Ben bukan Ghostbuster. Ada 2 orang sekarang. Moga dimudahkan segala urusan bang Dah nak ni ke? Tangkap. Tak apa. Okey, bye bye. Sekali lagi. Take care. Okay. Assalamualaikum. Salam. Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang. Kita jumpa gambar barang lama serius ah? Ini adakah kebetulan yang sangat kebetulan? So guys, aku rasa video ni sampai kat sini saja sebab aku rasa macam tak ada pun yang benda yang kita cari. Tapi kalau kita tengok live yang kita jumpa orang paranormal, nampaknya memang betul lah dekat sini di isu yang diwar-warkan tu memang ada. Betul. Betul. Sebab tadi aku tengok dekat live tu kan, ada orang cakap macam ada bunyi orang menjerit. Lepas tu dia nampak ada benda terbang macam tu. Mungkin betul kot macam tu. Mungkin ada benda tu, cuma kita tak nampak. Aku tak nampak. So Najman, dah kita nak balik. Kau tak jumpa hantu, kau tak nak try. Aku baru nak cakap. Kau tak nak try ke nak main? Kau tengok dah. Jangan. Kau tengoklah budak ni. Dah tak jumpa hantu penanggal. Kau tengoklah dia main. Kau tangkap angin dah lah. Kau apa benda kau main ni? Tengoklah budak. Nak cakap budak dah besar dah ni. Nope. Najman, kita balik rumah dululah. So tak ada rezeki. Tak boleh balik lagi. Kita kena stay satu tempat dulu. Tak payah, ngarut lah kau. So bye. Jumpa korang di next video, okay? Bye bye.